Next, kita dah ada hadiah daripada Aisyah Fira. Dia bagi bunga ni, comel sangat, nanti cikgu letak kat kelas. Okay, dan dia bagi juga pen merah dan pen hitam yang sangat berguna. Kemudian kita ada keychain comel daripada Cameron Highland. Thank you. Dan next kita juga ada Cloud9 coklat, dan dia juga bagi kita bento, kek bento dan sangat sedap. Cikgu ada makan tapi tak sempat nak buat video. Okay, thank you so much Aisyah Fira dan parents here. Next kita ada daripada switch up. Okay, this one paper bag pun dah comel. Okay, happy birthday Cikgu Wan daripada Aisyah Sofia. Thank you Aisyah Sofia. Tengok Aisyah Sofia bagi apa. Cantik kan? Shawl matcha lagi, color matcha. Wow, dia siap sulam lagi shawl dia. Memang sangat-sangat cantik. Okay, sangat-sangat cantik. InsyaAllah cikgu akan pakai nanti raya. Okay. Thank you. Sebab dia tahu Cikgu Wan memang pakai shawl, tak pakai bawal. Cikgu Wan tak pandai pakai bawal. So thank you so much Aisyah Sofia dan ibu ayah dia. Sangat cantik. Color dia sangat soft pastel. Matcha strawberry tema kita nanti kan. Okay, thank you so much. Next kita ada daripada Haris. Okay, saya dah terbuka dah tadi. Sorry, tak sempat. Okay, ni daripada Haris. Haris Mukris dengan Haris Mukris. Thank you Haris Mukris. Thank you. Cikgu dah buka dah. Sorry dah terkoyak dah. Kita tengok ada apa dia bagi. Wow. Sangat besar. Cantik. Sangat besar. Cikgu letak kat meja. Okay. Thank you so much. Thank you so much Haris dan ibu dia sebab bagi hadiah yang sangat berguna untuk cikgu-cikgu perempuan. Okay. Next saya nak share, saya dapat juga daripada Anissa Faihana dengan ibu dia Dayang. So this one brush sangat comel daripada brand Ozel. Thank you so much. Okay, comel je kan saya pakai hari ni. Okay, next kita juga pakai perfume daripada Bella dan Syawal. Dia bagi bouquet hari tu. Dah makan coklat, KitKat, Kinder Bueno pun ada. So, dan juga ada perfume hari ni. Kita dah rasmikan perfume. So kita cuba buka. Perfume Paradise, wangi. Wangi sangat. So kita